Alright guys, hari ni Enforce telah melancarkan beberapa model terbaru. So ini adalah antara model yang ada. So kita tengok daripada sini, kita ada W Moto Island 150. Ini skuter. Okay, dekat sini kita ada satu motosikal bobber juga. Okay, Cyclone RA 600. Ni. Cantik peminat-peminat bobber. Okay, ada satu model baru. Kita juga ada model adventure. Mana-mana nak main apa track tu kan. Okay, kita ada W Moto Hawk 200i. Okay, dekat sebelah sana kita ada Mid Adventure Touring Brixton Store 500. Siap 3 box. Side box 2 dan juga satu top box. Right, so harga dia berapa pula? Okay, kita tengok. Cyclone RA 600 ni harga dia cuma 25,888. Okay, ini motor dia. Okay, peminat-peminat bobber. Okay, kita tengok skuter pula. Skuter 150cc. Tengok meter dia. Meter dia lawa guys. Right, lampu depan dia pun cantik garang. Ini adalah Island 150. Nampak lampu depan dia? Okay, berapa harga dia? W Moto Island 150 6,688 sahaja. Okay, kita tengok motor ni pula. Okay, W Moto Hawk 200i 7,888. Okay, kita tengok design dia memang sangat cantik. Tengok dia punya meter dia. Okay, meter digital. Alright. Okay, last one. Tak ada last, ada banyak lagi. Okay, ini adalah Brixton 500. Store 500. Ini Mid Adventure punya bike lah. Okay, Store 500. Harga dia 29,888. Nampak. Okay, sebenarnya ada banyak lagi. Kita boleh tengok dekat sebelah sini. Ini adalah X-Wish. X-Wish, aku pun tak ingat nama dia. Okay, Rover RL200S. Harga 95,888. Ni. Okay, ini kalau kita pergi touring memang sangat seronok orang belakang, pilihan belakang boleh tidur kat belakang. Korang tengok dia punya seat belakang dia memang sangat selesa nampak tu. Okay, saya ada speaker di sini. Okay, dekat depan ni pun ada speaker. Apa ni datang dengan JBL speaker dia depan. Okay, nampak tak? Okay. Ni meter dia lah. Kalau dia motor ni dia ada gear reverse kau jangan risau. Jangan risau macam nak tolak, dia ada gear reverse. Ini motor 3 roda. X-Wish juga. Baik, kita tengok berapa harga dia. Kita datang dengan 2 side box dan juga satu top box Walker WR 1000 daripada X-Wish, harga dia 28,888 sahaja. Okay, kita tengok lagi satu, ini pun motor 3 roda juga. Okay, kalau kita tengok ni 3 roda depan, ni 2 roda depan, itu 2 roda belakang. Ini model Vanguard VT 2000. Alright, harga dia 14,888 sahaja. Okay, kalau kita tengok spek dia lagi detail, memang sangat padu lah. Alright, so itulah antara motor-motor yang telah dirilis oleh Enforce pada hari ini.